Kadang-kadang, bila terlalu banyak suara di luar, kita lupa untuk diam dan muhasabah diri sendiri. Itu yang cuba disampaikan oleh ibu kepada Alif Aziz, iaitu Siti Hafizah. Dalam satu perkongsian, dia sentuh tentang satu perkara yang makin biasa tapi makin membimbangkan. Fitnah, sangkaan, kebencian. Katanya, apa yang dia lihat sekarang sangat menyedihkan. Lebih-lebih lagi bila datang daripada orang yang mengaku sebagai Muslim, tapi akhlak yang ditunjukkan jauh dari apa yang diajar. Ayat dia tak keras, tapi cukup dalam. Dia bukan sekadar bercakap tentang orang lain, dia juga ingatkan diri sendiri, supaya tak terjebak dengan perkara yang sama, menyebarkan cerita, mengumpat atau menghakimi orang tanpa tahu keseluruhan kisah. Sebab bagi dia, ada satu perkara yang kita selalu lupa, hanya Tuhan yang berhak menilai. Dalam masa yang sama, dia kongsi satu perubahan dalam diri. Dia kata hatinya semakin terbuka untuk terima apa saja yang datang, sama ada baik atau buruk. Dan setiap kali itu, dia pilih untuk bersyukur, ucap Alhamdulillah. Walaupun mungkin tak semua orang faham apa yang dia lalui. Lebih menyentuh, dia juga ucap terima kasih kepada semua yang masih mendoakan dan beri sokongan kepada keluarganya. Katanya, mereka dalam keadaan baik dan bahagia, walaupun diuji dengan pelbagai kecaman sebelum ini. Kadang-kadang, kekuatan itu bukan datang dari melawan, tapi dari menerima dan tetap memilih untuk jadi lembut dalam dunia yang semakin keras. Persoalannya, dalam dunia yang penuh dengan andaian dan komen tanpa henti, kita lebih cenderung untuk menilai atau memahami dulu sebelum berkata-kata. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.